Nama saya Sahanisa Aqilah binti Zakaria. Dalam video ini, saya akan berkongsi sedikit berkenaan diri saya. Umur saya 27 tahun. Saya berasal daripada Bentong. Saya merupakan pelajar semester 3 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak dengan kepujian. Saya mempunyai 3 orang adik-beradik dan saya juga mempunyai 4 ekor kucing. Minuman kegemaran saya ialah kopi latte dan makanan kesukaan saya ialah nasi ayam. Ini merupakan adik saya, Syafiq Aimadini. Sekarang saya akan kongsi rutin harian saya. Pada waktu pagi, saya sering bangun pagi pukul 6 pagi untuk mandi dan solat. Selepas itu, saya akan bersiap-siap menghantar ibu saya pergi bekerja. Kemudian saya akan ke taman untuk melakukan berswak selama 30 minit atau 1 jam. Semasa perjalanan pulang, saya dan adik saya akan membeli sarapan di kedai yang berhampiran dan pulang. Selepas membersihkan diri, saya akan menyambung menonton cerita atau membaca novel atau bermain game. Pada waktu tengah hari, jika kami lapar, kami akan memesan makanan melalui Foodpanda atau GrabFood. Pada waktu petang pula, saya akan mengambil mak saya daripada kerja dan kebiasaannya, kami sekeluarga akan berhenti makan bersama-sama di kedai berhampiran. Pada waktu malam pula, kami akan berkumpul di luar bahagian dapur untuk berbincang, merancang dan bercerita. Selepas tamat, saya akan menyambung kembali menonton cerita atau membaca novel. Kebanyakan pada waktu cuti, kami sering pergi ke Temeluk atau Kuala Lumpur untuk makan. Kami juga sering ke pasar malam di Mupaga. Akhir kata, inilah adalah rutin harian saya bersama keluarga. Kesimpulannya, meluangkan masa bersama keluarga penting untuk mengeratkan silaturahim dan membantu untuk mengurangkan stres dan tekanan. Terima kasih.